Selamat pagi. Berita sukan hari ini berkaitan dengan pasukan bola sepak. Sekolah kita yang bakal menyertai kejohanan bola sepak zon pada minggu hadapan. Pasukan ini telah membuat latihan intensif sejak awal bulan lagi. Mereka dilatih oleh jurulatih berpengalaman dan setiap petang mereka bersemangat turun ke padang untuk memantapkan strategi permainan. Pihak sekolah menyeru semua murid untuk memberikan sokongan penuh kepada pasukan kita. Semoga usaha gigih mereka akan membuahkan hasil dengan membawa pulang kejuaraan. Ingatlah, sukan bukan sahaja tentang menang atau kalah, tetapi juga tentang semangat kesukanan, kerjasama berpasukan dan disiplin diri. Sama-sama kita doakan kejayaan pasukan sekolah dalam kejohanan yang akan datang.